Berita panas pasal kerajaan Malaysia. Lepas ni kerajaan Malaysia akan kolaborasi dengan DeepSeek. Tapi bukan DeepSeek yang biasa. Ini DeepSeek versi Malaysia. Maksudnya dalamanlah data tu tak akan dikongsi dekat luar mana-mana negara pun. Hanyalah untuk kerajaan Malaysia. Jadi hari ni aku dekat Putrajaya, dekat Hotel Hilton. Kita nak tengok brief sama ada benda ni bagus ke tak bagus. Video aku ni agak panjang sikit. Tapi untuk bahagian 2, tabeliau tu Malaysia dah pakai. Tapi yang hujung nombor 3 tu baru nak masuk Malaysia. Jom kita tengok. Sekarang kita nak pergi dekat Cini 3. Dah sampai. Ni dalam dia. Seram dia. Baik ni. Nama event ni Insight X 2025 di mana kerajaan dengan AI bekerja sama. Acara dia pagi sampai petang. Yang paling penting sekali itu dia makan tengah hari. Sekarang ni ada ChatGPT, ada AI, LLM semua ni. Tak tahu tanya dia jawab. Bermakna kalau benda ni ada zaman Sultan Melaka dulu, selesai banyak masalah. Kita nak dengar adalah DRSA. Nak mudah faham, DRSA ni sebenarnya adalah tempat database kerajaan lah. Ni kau boleh nampak lah sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, keselamatan dan juga awak. Jadi ini sistem yang lama lah sampai 2021. Ni yang sekarang lah dia dah ada kolaborasi dengan AI tak silap aku. Benda-benda macam ni kalau tak ada minum memang tak sah. Yang kedua kita tengok pasal tabeliau pula. Tapi bunyi dia betul kan, tabeliau. Jadi kalau nak mudah faham, data semua ni yang bersepah. Lepas tu dia kemaskan, dia jadikan satu analitik yang lagi mudah. Untuk data korang tengok ni, dia boleh spesifik ke department, industri dan juga enterprise application. Contoh kalau kata kes kebanjiran di Malaysia, tourism dashboard pun ada juga. Data maritim pun ada juga Tak tahu lah benda-benda kuning ni benda apa. Tapi yang pastinya benda tu dekat air, dekat laut. Beliau ni pun nampak tak, dia ada juga integrated dengan AI. Tengok dia tengah gunakan AI. Dia suruh buat bina populasi ekor negeri. Nampak tak, Selangor paling ramai populasi. Lepas tu yang paling sikit mana? Putrajaya. Okey, dia prompt lagi dalam map pula. Dalam map punya populasi. Macam best tak korang? Dah penat 2 sesi tadi, kita pergi makan tengah air dulu lah. Sekarang kita nak tengok penerangan pasal company H3C. Dulu asalnya dia adalah Huawei. Baru aku tahu. Kalau korang nak mudah faham lah, company H3C ni dia sediakan, nampak tu, ada infra, cloud storage, networking, terminal dan sebagainya. Ini kira cabaran lah kalau nak masukkan H3C dengan AI DeepSeek dekat Malaysia sekarang. Tu dia punya mesin flagship, ada ekonomi, ada nampak ni macam-macam ada dia. Financial analysis boleh, emergency handling boleh. Jadi inilah contoh dia. Kalau katakan lepas ni korang ada pertanyaan, jangan risau, AI akan tolong jawabkan untuk badan kerajaan. Jadi kalau katakan korang nak set up sistem server big data AI, korang contact je OpenSoft Technology. Itu sajalah video aku pasal perkembangan Malaysia dengan AI. Ada 3 benda aku cerita tadi. Apa pendapat korang? Baik ke tak baik?